Okey, pagi-pagi lagi dah bedal durian Musang King. Tengok isi dia. Ini adalah penggemar Musang King. Suasana kat kebun makan durian. Okey, ngam. Rasa. Sedap ke, Dik? Durian Musang King. Tengok. Okey. Durian Musang King sisa semalam, tak habis. Satu biji, grade A. Abah. Durian yang kat situ. Durian tak cabut lagi ya? Tak gugur lagi, Dek. Itu belum lagi. Tunggu dia jatuh. Tunggu dia jatuh. Okey, makan yang ni dulu. Kita makan ni Musang King dulu. Nak makan black tongue? Belum lagi, Dek. Lambat lagi black tongue. 1 bulan lagi. Ya. Suasana pagi dekat kebun. Ni adalah suasana kampung. Walaupun kebun ni berdekatan dengan bandar, bersebelahan dengan tol Temeloh, tapi kita konsepkan suasana kampung, suasana kebun. Ya. Betul-betul dekat dalam kebun ni dikelilingi pokok durian. Beratus-ratus pokok durian kat dalam ni. Ada pelbagai jenis klon durian. Kat sini kita ada sediakan chalet, homestay, okay, banglo dengan private pool dekat atas sana. Ni kat atas sana. Okay, tu atas sana tu ya. Itu adalah banglo dengan private pool. Okey, yang sini adalah pool untuk public pool punya. Bagi yang menginap kat sini, ada beberapa rumah, ada homestay. Boleh mandilah kat sini. Okay. Sambil-sambil jalan-jalan ke Bandar Temeloh. Tak jauh daripada sini dengan Bandar Temeloh, tak jauh. Daripada tol ke kawasan Ralph Durian Farm ni dalam 2 minit saja ya. Exit tol, keluar exit tol Temeloh, ambil sebelah kanan, lebih kurang dalam 2 minit sahaja sampai kat sini. InsyaAllah. Okay. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Bandar Temeloh, nak pergi jalan-jalan Bekasari, nak pergi aktiviti setiap hujung minggu, bolehlah menginap kat sini ya. Dekat sini memang tenang. Parking tak perlu bayar, boleh parking banyak kereta. Okey. Harga homestay pun murah. Kalau yang banglo ada kolam private pool tu, harga dia 300 saja. Bilik semua standard premium punya ya, bilik ya. Semua bilik ada aircon, ada TV, ada macam-macam lah kat dalam tu. Tandas yang cantik ya. Kita bukan bagi tandas yang lekeh-lekeh ya. Tandas full cantik ya. Tandas dia memang cantik. Kalau bilik pun memang boleh kata selesa lah. Semua bilik ada TV, semua bilik ada aircon, semua mozaik ya. Okey. Sama juga yang ni. Kalau untuk yang family besar, sesuai ambil yang ni. Setakat nak masuk 20 orang tak ada hal. Sebab bilik ada, satu bilik ada 2 katil, satu bilik ada 4 katil. Ada yang katil queen. Kita sediakan lagi ya, bantal toto. Boleh lepak-lepak santai-santai kat sini. Ya. Kalau air malam memang cerah kat sini. Sebab kita ada pasang banyak lampu kat sini. Macam-macam lampu ada. Dekat atas-atas tu semua kita ada pasang lampu sampailah ke rumah-rumah yang bersambung dengan rumah tu, semua ada lampu. Dengan keliling rumah ada spotlight lagi. Okey. Kalau tuan-tuan datang sini boleh menikmati suasana kebun durian. Macam mana nak rasa suasana pagi dekat kebun durian, makan makanan kampung, dekat sinilah. Ni adalah antara salah satu yang terdapat dekat Bandar Temeloh, yang berkonsepkan homestay dalam kebun durian dengan suasana kampung. Okey, mantap.